Nak cari makanan sihat di Melaka? Jom aku tunjuk ini tempat dia. Let's go. Korang boleh cari The Sojun Hotel Melaka. Kat sini ada restoran namanya Mama Kim. Korang bayangkan sudu pun diletakkan dalam air panas macam ni. Kemudian ada banyak air-air yang sihat ni. Dan dessert-dessert yang bagi aku memang segar dan sedap lah. Jadi kalau korang datang sini, korang boleh rasa banyak makanan yang sihat-sihat. Ini portion untuk chicken chop dia pun sedap. Mashed potato dia pun sedap. Nasi lemak pandan dia ni pun sedap juga. Dan dia ada juga nasi yang style macam Jepun macam ni. Ikut manager dia cakap memang semua bahan yang digunakan di Mama Kim ni adalah bahan secara natural dan tidak menggunakan sebarang MSG. Sebab tu dekat sini adalah The Wellness Hotel dan makanan-makanan dia pun adalah makanan-makanan yang sihat dan rasa makanan ni datang daripada natural lah. Nasi lemak ni korang memang kena cuba. Sedap betul dengan bau pandan dia tu, memang puas hati. Anak-anak aku pun memang sukalah nasi lemak dia ni. Nasi okonomiyaki ni pun sedap juga. Korang kena cuba bila dihantar panas-panas tu. Jadi jom korang datang bawa keluarga kalau kata korang singgah di Melaka. Nak cari tempat makan yang healthy, yang sihat, portion banyak, tidak menggunakan MSG, inilah tempat dia. Restoran Mama Kim yang terletak dekat The Sojun Melaka. Terima kasih.